Cuaca nak ingatkan buah mahkota dewa sebelum tuan-tuan nak buat, jemur kering. Biar dia kering, betul-betul kering. Ni contoh saja. Assalamualaikum tuan-tuan. Dengan menggunakan buah mahkota dewa, dia boleh menyelesaikan masalah gout. Tuan-tuan lihat video ni. Yang pertama, tuan-tuan perlukan buah mahkota dewa sebanyak 2 biji. Kemudian tuan-tuan potong dan jemur kering. Dan yang kedua, tuan-tuan perlukan pokok memali. Memali merah boleh, memali hutan pun boleh. Kalau tuan-tuan guna memali pucuk merah, ni dia pokok dia. Daun dia kecil-kecil, ambil 7 helai. Kalau tuan-tuan guna memali hutan, ambil daun dia 3 helai. Sebab memali hutan daun dia besar-besar. Ambil 3 helai. Cucu Adam pakai memali pucuk merah. Kemudian masukkan di dalam gelas tadi. Gelas sedang. Masukkan di dalam gelas tadi. Petua ni, cara ni, tuan-tuan sedang radang, tuan-tuan minum, insya-Allah dihilangkan radang. Tuan-tuan minum, tuan-tuan relax dalam lebih kurang 15 ke 20 minit, tuan-tuan tengok. Radang gout tersebut akan mula reda dan tuan-tuan konsum, dia akan keluarkan tuan-tuan daripada masalah gout. Dan yang ketiga, tuan-tuan perlukan aloe vera, pokok aloe vera. Alright? Aloe vera ambil sikit saja, lebih kurang dalam banyak ni. 2 biji buah mahkota dewa, 7 helai daun daripada memali pucuk merah. Kalau memali hutan, ambil 3 helai saja sebab daun dia besar. Kemudian lebih kurang 2 sudu besar aloe vera. Cucu Adam nak ingatkan, aloe vera ni, pokok lidah buaya ni, tuan-tuan kalau petik jangan terus ambil esok nak buat, hari ni petik aloe vera, simpan dalam peti ais, esok baru ambil. Ni contoh saja. Kemudian tuan-tuan letak air yang betul-betul panas. Kemudian tuan-tuan letak air yang betul-betul panas, tuan-tuan kacau, hancur-hancur aloe vera ni. Kemudian tuan-tuan tutup. Cucu Adam nak ingatkan buah mahkota dewa sebelum tuan-tuan nak buat, jemur kering. Biar dia kering, betul-betul kering. Ni contoh saja. Kemudian aloe vera hari ni tuan-tuan petik, esok baru buat. Jangan petik terus buat, tak nak gatal nanti. Hari ni petik, esok baru buat, masuk peti ais dulu semalaman. Kemudian tuan-tuan letak air yang betul-betul panas, tutup, biarkan air tersebut didiamkan selama setengah jam. Selepas setengah jam, tuan-tuan minum. Sekiranya tuan-tuan sedang radang gout, tuan-tuan minum, insya-Allah 15 ke 20 minit dia akan redakan. Dan tuan-tuan, ini cara untuk keluar daripada masalah gout. Saya nak ingatkan, amal petua ni, gula putih sila tinggal. Ambillah stevia. Allahumma salli ala Muhammad ataupun lohan. Kalau tuan-tuan amalkan petua gout ni, gula putih tuan-tuan still ambil. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia makan masa lah. Dia okey-okey, dia akan datang balik. Tetapi kalau tuan-tuan amalkan petua ni, tuan-tuan stop gula putih, insya-Allah. Ini petua yang Cucu Adam sangat-sangat suggestkan untuk mereka yang ada masalah gout. Tolong Cucu Adam sebarkan video ni. Wallahi